Beg ni kita beli sekali, kita boleh pakai banyak kali. So jimat kat situ kan. Hai, saya Husna. Saya geng Sifah Plastik. Hari ini saya berada di stesen MRT Merdeka untuk melihat tahap kesedaran rakyat Malaysia tentang penggunaan beg guna semula. Jom! Dia banyak kepada keburukan, lebih kepada kebaikan. Contohnya macam pencemaran alam lah, tahu kan plastik ni susah untuk dihapus, dilupus. So dia akan sebabkan pencemaran alam. Satu lagi dia akan mengancam kehidupan. Plastik biasa kan, orang akan macam kan untuk bakar, untuk buang, so mencemarkan alam sekitar. Kalau pakai ni, dia lebih dia jagalah alam sekitar. Lagi satu, beg ni kita beli sekali, kita boleh pakai banyak kali. So jimat kat situ kan. Bergunalah beg ni. Bring something at the side of bag. So it's about efficiency. Baiklah, saya telah selesai bertanyakan kepada orang awam tentang penggunaan beg guna semula dan respon mereka sangatlah baik. Okey, jumpa lagi pada edisi Geng Sifah Plastik yang akan datang. Ramadan, lestari cara kita.